Kenapa harga ADR naik turun? Soalan paling popular lepas beli ADR. Kenapa harga turun, Jangan risau, anda tak keseorangan. Semua pelabur pernah rasa roller coaster ni. Dalam dunia kripto, harga memang macam cuaca tropika, pagi cerah, petang ribut. Tapi ada sebab-sebab logik di sebalik turun naik tu. Episod ni kita akan bongkar faktor-faktor yang pengaruhi harga ADR, dari emosi manusia sampai polisi bank pusat. Lepas ni bila harga naik, korang boleh senyum dengan bangga. Bila turun, korang tak panik. Sebab korang tahu kenapa. Jom kita selami gelombang pasaran dan jadi pelabur yang tenang macam air di kolam staking. Permintaan dan penawaran. Faktor asas dalam ekonomi. Kalau ramai orang nak beli ADA tapi tak ramai jual, harga akan naik. Kalau semua orang tiba-tiba jual sebab takut atau nak ambil untung, harga jatuh. Mudah tapi kejam. Jumlah ADA adalah terhad, supply tetap. Jadi permintaan yang meningkat akan tolak harga naik. Berita positif, projek baru, atau kemaskini teknikal boleh tingkatkan permintaan. Sebaliknya, berita buruk, skandal, atau ketakutan boleh turunkan permintaan dan buat semua panik jual. Sentimen pasaran. Emosi manusia main peranan besar. Bila semua orang takut, semua jual. Bila semua tamak, semua beli. Fear and Greed Index ialah penunjuk mood pasaran dan mood ni boleh ubah harga walau tiada berita pun. Influencer pun main peranan. Satu tweet dari tokoh kripto boleh buat harga naik macam roket atau jatuh macam durian gugur. Contohnya, Cardano partnership dengan XYZ, semua beli. Founder bercuti 3 bulan, semua jual. Pasaran kripto sangat reaktif, jadi jangan ikut emosi, ikut strategi. Kemaskini teknologi. Setiap kali ada upgrade besar macam Alonzo, Vasil atau Hydra, pelabur jadi excited dan beli banyak ADA. Kemaskini yang berjaya boleh naikkan keyakinan terhadap projek dan tarik pelabur baru. Tapi kalau ada kelewatan atau masalah teknikal, harga boleh jatuh sebab pelabur kecewa. Cardano suka buat benda dengan teliti. Jadi kadang-kadang pasaran rasa lambat padahal sedang bersiap untuk jangka panjang. Jadi bila dengar berita upgrade, tengok juga hasilnya, bukan hype semata-mata. Berita global dan ekonomi harga ADA juga dipengaruhi oleh apa yang berlaku di luar dunia kripto. Krisis ekonomi, inflasi, perang, dasar bank pusat, semua boleh buat pelabur tarik diri dari pasaran berisiko. Contohnya, bila kadar faedah naik, orang cenderung simpan duit di bank bukan dalam aset digital. Atau bila kerajaan umumkan regulasi ketat terhadap kripto, pasaran jadi takut dan jual besar-besaran. Walaupun Cardano kukuh, dia masih sebahagian dari dunia yang lebih besar, jadi kena pandang luas. Whale dan manipulasi. Pasaran. Whale ialah pelabur besar yang pegang berjuta-juta ADA dan tindakan mereka boleh goyangkan pasaran. Kalau whale jual banyak serentak, harga boleh jatuh mendadak. Kalau mereka beli, harga boleh melonjak. Ada juga yang guna taktik manipulasi, buat harga naik palsu, lepas tu dump. Sebab tu, penting jangan ikut trend secara buta. Apa yang nampak naik, kadang-kadang perangkap. Pantau aktiviti whale guna alat, seperti ada whale tracker. Dan jangan panik setiap kali harga bergerak besar. Bursa dan liquidity. Jumlah dan jenis bursa yang menyenaraikan ADA juga main peranan besar. Kalau ADA disenaraikan di bursa besar macam Coinbase atau Binance, permintaan boleh meningkat sebab lebih mudah diakses. Liquidity juga penting. Lebih ramai orang dagang ADA, lebih stabil harga. Bursa yang kurang aktif boleh buat harga melompat sebab volume rendah. Satu beli besar pun boleh ubah banyak. Jadi pelabur bijak akan pilih bursa yang selamat dan aktif, bukan yang pelik-pelik dari negara tak wujud. FOMO dan FOD, FOMO, fear of missing out. Bila semua orang beli sebab takut ketinggalan, harga melambung tak logik. FOD, fear, uncertainty, doubt. Bila berita buruk tersebar, walau tak betul pun, semua jual ikut-ikutan. Kedua-dua ni sangat berbahaya kalau korang tak ada strategi. Jangan jadi mangsa emosi orang lain. FOMO buat orang beli di puncak,
FUD buat orang jual di dasar, akhirnya rugi 2 kali. Baca, kaji dan tenangkan hati. Nak jadi pelabur, bukan pelari maraton emosi. Analisis teknikal dan fundamental. Analisis teknikal tengok carta harga dan pola. Macam ilmu tilik moden guna candlestick dan garis-garis pelik. Analisis fundamental tengok nilai sebenar projek, pasukan, teknologi, komuniti dan arah jangka panjang. Pelabur bijak gabungkan dua-dua, baca carta sambil faham apa yang projek tu bawa kepada dunia. Harga boleh turun, tapi kalau asas kukuh, dia akan bangkit semula. Macam durian, walau jatuh, tetap mahal kalau isi kuning tebal. Gunakan ilmu untuk yakin, bukan ikut spekulasi. Penutup and teaser episod 10. Sekarang korang dah tahu kenapa harga ADIA naik turun dan tak lagi panik bila tengok carta merah. Ingat, pasaran kripto memang volatil, tapi ilmu ialah ubat terbaik untuk emosi. Fokus pada asas, bukan hype, staking, projek sebenar, komuniti, itu semua yang penting. Episod terakhir kita nanti akan recap semua dan bincang masa depan Cardano serta langkah seterusnya sebagai pelabur bijak. Jumpa di episod 10, final boss kita dalam siri Cardano 101.